Hari ini, jom kita jelajahi satu perjalanan yang sangat istimewa, penciptaan manusia. So, persoalan asasnya, macam mana sebenarnya kehidupan ini bermula? Sebuah hadis sebenarnya dah terangkan, ini bukan proses rawak, tapi penuh hikmah. Perjalanan ini ada 3 peringkat utama dan setiap satunya mengambil masa 40 hari. Okey, jom kita pecahkan 3 fasa ini, nutfah, alaqah dan mudrah. Peringkat pertama, nutfah. Ini adalah permulaan kita daripada setitis cecair yang sangat kecil. Kemudian, ia berkembang menjadi alaqah, maksudnya sesuatu yang melekat. Dan fasa fizikal terakhir, mudghah. Waktu ini, ia dah jadi macam segumpal daging. Okey, selepas 120 hari, sesuatu yang sangat penting berlaku, penyupan roh. Ketika inilah, malaikat diutuskan untuk meniupkan roh ke dalam jasad itu. Dan pada saat inilah, 4 perkara besar dalam takdir kita telah pun ditetapkan. 4 perkara itu ialah rezeki kita, ajal kita, amalan dan nasib kita nanti. Kalau semua dah ditentukan, usaha kita ni ada maknanya tak? Sebenarnya, takdir tak batalkan tanggungjawab kita. Kedua-duanya berjalan seiring. Senang cerita, macam seorang pelajar lah. Kita tetap kena belajar kan? Usaha itu yang penting. Sebab usaha kita itulah bukti ketaatan dan tanggungjawab kita padanya. Jadi, apa pengajaran paling besar yang boleh kita ambil dari semua ni? Pertama, sentiasalah bersyukur. Kedua, yakin pada hikmahnya. Dan ketiga, teruslah berbuat baik. Pemahaman ini menanamkan rasa insaf, syukur dan juga tanggungjawab dalam diri. Bila dah tahu asal-usul kita, persoalannya macam mana kita nak teruskan hidup lepas ni?